5 perkara jangan buat kalau nak hamil cepat. Yang pertama, bersama setiap hari. Sebenarnya, wanita ada subur sekali je dalam sebulan. Jadi, timing yang tepat memainkan peranan penting untuk persenyawaan berjaya. Sebab sperma, dia matang ambil masa 2 hari sekurang-kurangnya. Manakala telur ovum hidup 24 jam je dalam 1 bulan. So, kalau dah terlepas tanda subur wanita pada bulan ni, kenalah tunggu bulan depan. Tu yang bulan berganti bulan, akhirnya tahun makan tahun. Yang kedua, makan junk food, makan makanan terproses ketika isteri tengah subur ataupun ketika di fasa penempelan janin. Kalau nak hamil cepat, masa fasa penempelan, fasa luteal yang berlaku selepas daripada anda ovulasi, kena jaga makan juga. So, jangan makan makanan yang manis sangat sebab badan anda akan berkeradangan tinggi, dinding rahim kurang kenyal dan akan mengeras menyebabkan penempelan susah nak berlaku. Okey, perkara yang ketiga adalah stres ketika bersama. Ini pun tips penting kalau nak cepat hamil. Suami isteri tak boleh stres. So rangsangan semula jadi sangat penting. Kalau anda stres menyebabkan pintu pangkal rahim wanita tertutup rapat dan berada di atas, susah sikit nak membenarkan banyak berjuta-juta ekor sperma berenang masuk ke atas. Tips yang keempat adalah terlalu over exercise. So jangan terlebih exercise ketika anda nak ikhtiar hamil. Tak kisah untuk wanita sama ada di fasa subur, fasa matangkan telur ataupun fasa penempelan. Jangan over exercise. Apa yang berlaku kalau anda terlebih senaman, hormon kortisol anda meningkat, hormon seksual anda drop, mengganggulah sikit proses ovulasi dan juga proses penempelan. Kortisol dia meningkat dan noradrenalin meningkat sebab dia nak bekalkan oksigen dan zat yang banyak untuk keperluan otot-otot yang tengah bergerak banyak tu. Jadi oksigen dan nutrien banyak dibekalkan untuk kegunaan otot, manakala sistem reproduksi anda akan shutdown. Yang kelima, jangan tak minum FRT sebab setiap sachet FRT tu dah terkandung berbelas-belas multivitamin, multimineral yang penting untuk support setiap fasa. Termasuklah daripada awal, fasa matangkan telur, ovulasi, telur kena kenyal mudah disenyawakan dan nak support fasa penempelan. Okey, anda tahu saya kat mana sekarang? Cuba komen. Ini adalah masjid tertua di China, Guangzhou, berusia 1000 tahun. Okey, so nak lebih tips ilmu, tips cepat hamil dan subur, sila follow TikTok di rapat-rapat, tengok semua playlist kat atas tu.